Bawang putih ni memang kena ketuk macam ni. Barulah kelak manfaat Allicin. Allicin ni bagus gila untuk tekanan darah. Memang ada kajian, Systemic Review Meta-Analysis Randomized Controlled Trial tahun 2025. Makan bawang putih suplemen ke selama 8 minggu ke 12 minggu, bacaan tekanan darah akan rendah sebanyak 4.21 mm merkuri. Bacaan atas tu bacaan sistolik lah. Dan bacaan bawah diastolic akan turun sebanyak 3.13 mm merkuri. Tak bagus lagi ke bawang putih? Bagus lah. Tapi problem dengan bawang putih ni, korang kena crush dulu macam ni, barulah Allicin ni akan keluar. Kalau tak, kalau pun makan seketul bawang putih macam ni tanpa lenyek ataupun crushkan dia, macam tu tak ada Allicin, tetapi ada Allin. Allin ni adalah sulfur compound. Untuk pengetahuan korang, Allin tak ada manfaat macam Allicin. Tak adalah manfaat untuk tekanan darah. Rugi. Allicin ni bagus weh. Untuk batuk pun bagus garlic ni. Ini Cochrane Systemic Review. Tadi dia tak berapa kuat, tetapi manfaat bawang putih untuk batuk masih ada. Tapi itulah, makan bawang putih banyak pun tak elok juga. Bau ketiak weh. Sebab apa? Sebab Allicin ni bila masuk, badan kita akan convert Allicin menjadi sulfur juga. Lepas tu sulfur compound tu akan pergi ke kelenjar peluh bawah kulit ketiak korang. Ni rupa kelenjar peluh korang ni. Yang ni apocrine, yang ni eccrine. Dekat sini. Bila sulfur tu dikeluarkan bersama peluh, kat sini pula banyak kuman. Tiu alkohol. Benda tu yang bau tengit. Belum lagi hang kentut weh. Tapi betul, makan bawang memang bau dia agak kuat. Sebab itulah ada hadis daripada Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang makan daripada pokok ini iaitu bawang putih, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, Al-Bukhari dan Muslim weh. Nak kata makan bawang ni bukanlah haram. Ada setengah cakap macam makruh. Wallahualam lah. Tapi apa aku nak abang, manfaat bawang putih ni memang cukup banyak sebenarnya. Terutamanya untuk paru-paru tu. Bola pula musim sesama anak-anak. Influenza tetap ada. Dengan kes RSV virusnya pula. Datang ni, pergi paru-paru, habis. Boleh menyebabkan pneumonia. Yang punca pula kebakaran terbuka kat Kalimantan tu. Pasal-pasal satu Borneo terbakar. Ni, awak punah dah jerabu. Dah sampai Semenanjung, kita pula nak kena hadap jerabu. Makin teruk lah batuk tu. Apa ada asma, makin janam lah paru-paru dia. Kau jangan fikir jerabu tak trigger asma. Yes, boleh trigger asma. Nak siapa yang batuk, termasuk korang sendiri yang batuk, aku tertarik dengan produk yang sis review ni. Ni, ubat batuk homeopati. Rupa macam ayat kosong tak ada warna, tak ada rasa. Dia guna bahan apa dalam ni? Tapi ada KKM tau. Bila aku check NPRA, ya betul, memang berdaftar. Yang aku nak tahu, dia letak bahan apa dalam ni? Bila aku review di lab test, arsenic, mercury, lead, so non detected. Tengok pula produk tu bersih ke tak? Kuman. No growth. Maksudnya produk dia bersih lah, tak ada kuman. Ubat batuk homeopati Ni apa? Klinik An-Nur Kalau tengok dari segi feedback, agak memberangsangkan. Kebanyakan budak-budak boleh minum lah, boleh telan. Lalu kan ubat batuk ni kan tak sedap, budak-budak tak suka telan. Kalau pula jernih macam ni, tak ada perisa, why not aku review kan? Yelah, dengan musim batuk jerabu sekarang kan, tak salah kalau kita nak itir dengan produk homeopati. Asalkan ada manfaat untuk badan, dah cukup. Jangan overclaim sudah. Siapa nak aku review produk ni? Next video.